Pengertian ziarah, lawatan atau kunjungan ke sesuatu tempat. Okey, kunjungan kita visit. Kan. Salah satu cara untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Silaturahim memupuk semangat persaudaraan yang berpanjangan dalam kalangan ahli keluarga, jiran dan sahabat handai. So, kita belajar dalam Islam, kita ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Betul? Kemudian kita ada hubungan dengan sesama manusia. Jadi, kita kena jaga hubungan dengan Allah, dengan ibadah, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan pada masa yang sama, kita kena jaga hubungan kita sesama manusia. Sesama manusia ni maksud dia apa? Maksud dia ialah kawan, cikgu, orang dewasa. Kita jaga hubungan dengan saudara mara dan sebagainya. Okey. Jadi dalam kehidupan kita, kita akan ziarah orang, jiran dan sebagainya. Ziarah orang mati, datang kenduri, datang rumah terbuka, ziarah hari raya. Jadi di sana ada adab-adab ziarah yang kita kena lakukan. Dalam ni dia cerita tentang ziarah sama erti dengan kunjungan, lawatan, kita tengok, kita jenguk, kita jengah. Itu perkataan ziarah. Dalil dia, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu yang bertelingkah. Apa maksud bertelingkah? Yang bergaduh lah. Kena damaikan mereka. Daripada Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muslima idza aada akhahul muslimah lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji'. Hadis riwayat Muslim. Daripada Thauban radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, sesungguhnya seorang muslim apabila menziarahi sesama muslim, maka dia seolah-olah sedang memetik buah-buahan di taman syurga sehingga dia pulang. Ini hadis Nabi hadis riwayat Muslim. Maksudnya kita pergi rumah orang macam kita tengah petik buah. Best tak petik buah? Siapa yang pernah pergi petik buah strawberry? Siapa yang pernah petik buah rambutan? Yang pernah petik buah durian ada tak yang petik buah durian? Durian mana boleh petik? Durian dia buah yang gugur. Jadi nak ceritanya seronoknya kita petik-petik buah tu, dapat nikmat yang bagus. Jadi kita ziarah saudara muslim kita, maka kita dianggap sebagai mengambil nikmat-nikmat lah. Macam mengambil buah, sampailah kita balik. Bila kita balik rumah, kita dah tak petik dah lah. Itu maksud hadis. Okey. Unit 1, adab menziarahi rakan sebaya. Rakan sebaya ialah kawan atau sahabat yang sama umur. Adab menziarahi rakan sebaya, berbual perkara yang baik dan berfaedah, memberi salam dan bersalaman dengan ahli keluarga rakan, meminta izin masuk ke dalam rumah, bertanya khabar tuan rumah, duduk di tempat yang disediakan dengan sopan, merendahkan suara ketika bercakap, menghormati ibu bapa rakan, menjaga maruah diri dan keluarga. Susah ke senang? Susah ke senang tu? Panduan tu. Kemudian larangan ketika menziarahi rakan sebaya. Tidak menghormati ahli keluarga rakan. Tidak memberi... Sekejap. Larangan ketika menziarahi rakan sebaya. Tidak menghormati ahli keluarga rakan. Maksudnya janganlah kita tak hormat. Maksudnya kita kena salam. Kena hormatlah ahli keluarga dia. Tidak memberitahu rakan lebih awal. Kena beritahu dulu nak datang. Menziarahi rakan pada waktu yang tidak sesuai. Waktu maghrib sesuai tak waktu maghrib? Waktu maghrib tak sesuai. Ataupun pagi-pagi lepas subuh tu. Waktu orang bangun tidur tu. Sesuai tak nak ziarah? Tak sesuai. And then waktu Zohor pun sama. Tengah hari Zohor tu orang tengah nak rehat. Tak sesuai untuk datang. Kecuali memang orang ajak datang tengah hari lah. Kalau kenduri kahwin memang orang tak datang lah tengah hari kan. Tapi kalau nak datang rumah, tak sesuai lah.
Memasuki rumah rakan tanpa memberi salam, tidak menjaga batas pergaulan dengan bukan muhrim. Maksudnya nak salam uh, perempuan lain kan, yang bukan saudara mara, yang bukan muhrim tak boleh salam Membuat bising di rumah rakan. Buat bising tak boleh bising, jangan lari-lari. Bercakap dengan kasar dan kuat. Ziarah terlalu lama sehingga mengganggu tuan rumah. Yelah, dah datang lepas isyak. Lepas tu nak sembang sampai pukul 1 pagi. Mana boleh. Tuan rumah nak tidur. Jadi kena kena plan lah kan, kena plan. Kelebihan beradab ketika menziarahi rakan sebaya. Menanam sikap tolong menolong dan kerjasama dalam jiwa, dapat berkongsi maklumat dan pandangan, mengetahui khabar rakan serta ahli keluarga, silaturahim sesama rakan semakin erat, kebaikan yang ada pada rakan dapat dicontohi, dapat menasihati sesama rakan mendapat keredaan Allah. Akibat tidak mengamalkan adab ketika menzahiri rakan sebaya, kehadiran kita tidak disenangi rakan. Silaturahim dengan rakan akan terputus. Tidak disukai oleh rakan dan ahli keluarganya. Tidak dihargai dan disayangi oleh rakan. Hati rakan dan ahli keluarganya akan terguris jauh daripada rahmat Allah. Jadi kalau kita datang rumah orang, kita follow lah adab-adab dapat aturan tadi tu. Barulah seronok. Orang nak bagi kita makan pun orang puas hati. Bagusnya anak siapa lah ni orang cakap kan. Nak masuk salam tangan, cium tangan. Bila nak keluar, cium tangan juga kan. Minta izin balik dulu. Kalau makan jangan bagi tumpah. Kalau minum air jangan bagi tumpah. Kalau nak masuk tandas, minta izin nak masuk tandas boleh. Nak masuk dapur, minta izin masuk dapur boleh. Nak masuk tangan. Tuan rumah selalu cakap macam ni. Masuklah, buatlah macam rumah sendiri. Orang Melayu memang macam tu, buat macam rumah sendiri kan. Janganlah segan-segan. Tapi kita pula janganlah terlebih pula. Kita buat macam rumah kita lari sana, lari sini. Kita ambil sana, ambil barang sini. Ha. Okey. Itu yang pertama. Adab menziarahi rumah rakan sebaya. Siapa pernah pergi rumah kawan-kawan? Pernah? Pergi beraya rumah kawan pernah tak? Pernah. Pernah. Amy tak sampai rumah ustaz lagi. Pernah Azalia lah. dah sampai Bukan. dah? Bukan, bukan. Azalia dah sampai dah? Rumah Sofia. Pernah Eh, pergi open house bawah rumah tu. oh, okey. Alright. Fish Shekal lah. Tu jiran Ustaz. Ustaz pernah pergi rumah Fish Shekal hari tu. Raya kot hari tu. Okey, yang kedua. Adab menziarahi orang dewasa. Yang ni biasanya anak-anak akan ikut mak ayah lah kan. Pergi rumah kawan-kawan ayah, kawan-kawan emak, pergi rumah saudara mara, atuk saudara, sepupu ayah, sepupu emak, rumah pak cik lah, macam-macam lah kan rumah orang dewasa ni. Sebab anak dekat rumah ni janganlah tinggal kat rumah seorang-seorang, kenalah ikut mak ayah. Nanti siapa nak jaga kat rumah? Kalau ada orang orang jaga tak apalah. Kalau tak ada orang jaga kenalah ikut. Pergi kenduri ke mana ke kan? Okey, so nak ziarah rumah orang dewasa, ada adab dia iaitu memberi salam apabila berjumpa, bersalaman dengan muhrim, membawa buah tangan yang bersesuaian, menggunakan bahasa yang sopan, menjaga tingkah laku di hadapan orang dewasa, mengambil orang dewasa dengan memanggil orang dewasa dengan panggilan hormat. Abang, kakak, adik, tuan, puan, encik, cik, datuk, nenek, pak cik, mak cik. Jangan panggil woi. Jangan panggil bro, bro, sini bro. Jangan panggil elok. Pak cik, bang, tak tolong bang. Macam tu. Apa khabar bang? Apa khabar pak cik? Okey. Bawa buah tangan buah tangan ni maksud dia adalah biasanya kita akan pergilah kedai runcit, belilah sikit biskut ke air air lah, air mineral ke apa ke kan. Ustaz dulu beli pisang yang ada ke, beli je lah apa-apa yang patut. Ustaz dulu pernah pergi ziarah, ustaz beli tepung, beli tepung, beli gula sekilo, tepung sekilo, beli telur sepapan. Bawa pergi rumah kawan ustaz.
Ha, jadi dia seronok lah top up barang dapur dia kan. Beli minyak masak 1 kilo. Ha, macam tu. Itu pun dikira buah tangan juga Jangan kira buah saja. Kadang kita beli pisang goreng tepi jalan. Kopok lekor pisang goreng beli laksa yang jual tepi jalan tu. Itulah dia. Kita itulah adab kita ziarah rumah orang. Boleh orang sono, terima kasih lah datang bawa buah tangan. Macam tu kan. Kata apa beli sikit-sikit je ni. Tinggal tepi jalan je. Macam tu. Okey, kelebihan beradab ketika menziarahi rumah orang dewasa. Silaturahim menjadi erat. Orang dewasa berasa dihargai dan dihormati. Masyarakat akan memandang tinggi orang yang beradab. Berpeluang mendapat banyak nasihat daripada orang dewasa. Mudah menerima bantuan semasa dalam kesusahan. Mudah dijemput ke rumah mereka pada masa hadapan. Lebih kurang sama je macam tadi kan. Okay, apakah akibat kalau tak mengamalkan adab? Hubungan terputus, diri sendiri mendapat malu, orang yang dizarahi merasa tidak dihormati, sukar mendapat pertolongan orang dewasa, perasaan orang dewasa terguris, terlepas pandang, menimba ilmu dan pengalaman, kehadiran tidak dialu-alukan. Okey, larangan ketika menziarahi orang dewasa. Bermasam muka ketika bersama orang dewasa. Menyampuk perbualan. Menyampuk ni biasalah. Orang cakap dia nak cakap juga. Berkata-kata dengan tidak sopan. Meninggikan suara terhadap orang dewasa. Melakukan perbuatan yang boleh mengguris hati. Berjalan dengan menghentak kaki. Menutup pintu dengan kuat. Emosional sangat-sangat ni. Okey, jadi macam itulah kalau kita ziarah rumah orang tua, ustaz biasa cakap kat anak ustaz dalam kereta tu sebelum turun. Okey, masuk rumah pak cik ni behave Semua salam dulu, bagi salam, salam cium tangan. Lepas tu makan jangan minta kalau lapar jangan minta Orang tu hidang baru makan. Bila makan pula jangan macam lapak sangat Kan, makan elok-elok, makan sopan-sopan. Macam itulah pergi rumah orang dewasa. Lepas tu salam salam jangan malu-malu nak salam. So tu kalau orang tanya jawab. Darjah berapa sekarang ni? Nak sekolah mana nanti? Besar nanti jadi apa? Jawab. Jangan malu nak jawab. Ni macam malu diam-diam main phone. Diam-diam main phone. Ambil phone tu. Simpan phone. Datang rumah orang main phone buat apa? Ada tak yang main phone kat rumah orang? Datang rumah orang main phone. Baik tak? Ya. Nak main-main kat rumah lah. Kat rumah orang sembang. Tanya khabar. Pakcik, apa khabar pakcik? Pakcik sihat pakcik. Cik dah makan belum pakcik? Sembang je lah. Kalau jumpa kucing dia, pakcik ni kucing ni berapa umur dia pakcik? Pakcik jual tak kucing ni? Saya nak beli pakcik. Macam tu. Unit 3, adab menziarahi saudara mara. Saudara mara ni siapa sebenarnya? Sepupu kita, sepupu mak ayah kita, adik-beradik mak ayah kita, atuk, nenek, kan? Pak Lang, Mak Lang, Pak Tam, Pak Long. Ustaz, kalau kita bercakap pakcik tu macam rasa kita mengganggu macam mana, jangan cakapnya orang tak suka lah. Kan? Pakcik tu rasa kita mengganggu, maksudnya kita jangan cakap banyak. Okay? Kita tengok keadaan dia. Kalau dia nak bercerita, dengar je lah dia cerita. Kalau dia tanya, baru kita jawab. Okay? Adab menziarahi orang tua. Contoh saudara mara, datuk, nenek, bapa saudara, isteri, sepupu, ibu saudara, suami, sepupu. Macam-macam lah. Saudara mara, semua kaum keluarga yang jauh atau dekat. Mahram ataupun muhrim. Mahram. Lelaki atau perempuan yang haram dikahwini kerana hubungan kekeluargaan yang rapat atau hubungan susuan. Tahu tak hubungan susuan ni apa? Ibu susuan. Ibu susuan ni maksudnya 3 kali menyusu, 3 kali kenyang. So kalau macam ustaz dia baby, contohlah ustaz dia baby. Lepas tu orang lain lah, orang ni contoh orang lain. Okay, Ahmad ada baby. Isteri Ahmad meninggal. Lepas tu Ahmad ada adik perempuan. So Ahmad bagi ke adik perempuan dia menyusukan. Jadi 3 kali kenyang. Daripada susu tu kenyang 3 kali lah. So 3 kali menyusu.
Kenyang kan? So, si adik Ahmad tu jadi ibu susuan kepada anak Ahmad tadi tu. Jadi adik-beradik, jadi anak kepada adik perempuan Ahmad tu boleh jadi adik-beradik susuan lah dengan anak Ahmad. Faham tak contoh ni? Okey, Ahmad ada anak. Adik Ahmad nama dia Fatimah. Okey, Ahmad dengan Fatimah adik-beradik. Okey. Lepas tu Ahmad dapat anak. Lepas tu mungkin isteri Ahmad ni ada masalah, tak boleh nak menyusu ke. Ahmad bagi dekat Fatimah. Fatimah, kau susukan anak aku ni. Lebih 3 kali susuan kenyang. So Fatimah ni ada anak lain juga. Anak Fatimah akan jadi adik-beradik susuan lah dengan anak Ahmad tadi. Okay, so bila adik-beradik susuan, maksudnya itu adalah mahram. Maksudnya tak tak boleh kahwin. Bila kita tak boleh kahwin, kita boleh bersalaman lah, boleh bersentuhan. Tapi kalau boleh kahwin, contoh Ahmad ada anak, Fatimah ada anak, anak Fatimah dengan anak Ahmad boleh kahwin. Sepupu boleh kahwin sepupu kan? Sepupu boleh kahwin sepupu. So tak boleh salam. So kalau boleh kahwin, maksudnya tak boleh salam lah. Okay, itu masuk mahram. Faham tak mahram ni? Pakcik dengan anak buah. Faham. Apa maksud saudara mara jauh atau dekat? Saudara dekat ni maksud dia. Contoh macam ustaz. Ustaz ada abang. Tu dekat lah tu. Saudara mara dekat lah tu. Memang adik-beradik dekat. Tapi kalau jauh maksud dia. Ustaz. Uh, ada orang lain. Anak kepada atuk. Sebelah isteri ustaz. Oh. Isteri ustaz ada atuk dia. And then ada cucu lain pula. Oh, jauh lah tu kan. Ada saudara mara jauh. Tu maksud jauh. Kalau yang dekat ni memang adik-beradik dekat lah. Bukannya jarak rumah Bukannya, okey, saya duduk kat Kampung Pandan. Oh, ada adik-beradik saudara mara. Oh, duduk Kampung Pandan juga. Tu memang dekat. Itu dekat dari segi jarak. Itu bukan dia maksudkan tu. Okey. Saudara mara kalau lain jantina boleh salam. Tak boleh salam Kalau sepupu tak boleh salam Boleh kahwin, yes. Sepupu boleh kahwin sepupu. Pakcik dengan anak buah dia, kalau pakcik tu lelaki, anak buah dia perempuan, so tak boleh kahwin lah. Hmm. Kalau abang Raya dengan mak ngah, mahram lah. Mahram lah. Boleh. Hmm. Sebab dia adik-beradik Abi. Nanti cek balik. Cek balik tentang mahram ni. Cek balik tentang mahram. Dia ada tajuk khas je. Okay, ni tentang adab Tentang salam tak salam tu, itu isu mahram. Tu cek balik. Dia ada gambar rajah. Siapa yang kita boleh salam, siapa tak boleh salam. Okay. Seterusnya, adab ketika menziarahi saudara mara. Ziarah pada waktu yang sesuai, menjaga tingkah laku, meminta izin dan memberitahu awal sebelum ziarah. Menunjukkan sikap yang mesra dan ramah. Mengucapkan salam ketika bertemu, memilih topik yang sesuai dan baik. Tidak bergurau secara berlebihan. Mengucapkan terima kasih. Dia walaupun saudara mara ni macam rapat kan. Bila kita lagi rapat, kita kenalah jaga hubungan. Okay. Maksudnya kalau kita, yalah macam tu lah. Okay. Senarai mahram. Senarai mahram, datuk dan nenek, ibu bapa, anak kandung, adik-beradik kandung, adik-beradik ibu atau bapa. Nampak tak, adik-beradik ibu atau bapa. Boleh salam lah. Sofiah dengan Pak Lang boleh salam lah. Adik-beradik Abi. Kalau Pak Ngah tu tak boleh salam lah. Sebab itu bukan adik-beradik Abi. Itu ipar Abi. Abang Royan dengan Mak Ngah tak boleh. Bukan mahram, tak boleh tengok aurat lah. Okey. Adik-beradik ibu atau bapa, ibu susuan dan suaminya, adik-beradik susuan. Okey. Adik-beradik susuan tak boleh kahwin sebab dia macam sama emak. Kalau buka orang tak boleh lah. Sebab adik-beradik dah mahram lah.
Kelebihan beradab ketika menziarahi saudara mara, mengukuhkan hubungan silaturahim. So, silaturahim ni, semua tempat ada silaturahim. Ha, pergaduhan sesama keluarga dapat dielakkan. Kasih sayang. Kasih sayang pun uh, boleh masuk dekat semua benda. Kelebihan beradab kasih sayang sesama saudara mara dapat dieratkan. Jiwa tenang dan tenteram. Saudara mara hormat dan sayang kepada kita. Sering dijemput ke rumah mereka. Sering dijemput ke rumah mereka ni masih benda yang sama je. Kita pergi rumah kawan ke, rumah orang dewasa ke, saudara mara apa, sering dijemput ke rumah kawan, ke rumah mereka pun itu adalah kelebihan dia. Okey, larangan ketika menziarahi rumah saudara mara sama je. Masuklah rumah tak bagi salam sebelum diizinkan. Tidak ucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah. Meninggikan perasaan, menyinggung perasaan saudara mara, bermasam muka. Bermasam muka ni pun ada juga larangan-larangan lah. Tak minta izin lah, tak bagi salam lah. Ziarah terlalu lama, sama je Ziarah terlalu lama sehingga menyusahkan tuan rumah, tidak mengucapkan terima kasih atas layanan mereka, pulang tanpa meminta izin. Jadi kalau nak balik, minta izin lah dulu kan. Okey. Akibat tidak mengamalkan adab ketika menziarahi saudara mara. Kehadiran kita kurang disenangi, mengundang pergaduhan dalam keluarga, disisihkan daripada keluarga, semangat dan kerjasama kekeluargaan hilang, tumbuh perasaan iri hati terhadap keluarga, silaturahim terputus. Sebab tak silaturahim tu still akan berulang-ulang. Alright, seterusnya adab menziarahi orang sakit. Ada soalan tak setakat ni? Ziarah rumah kawan, ziarah orang dewasa, ziarah saudara mara. Ada soalan tak setakat ni? Kalau orang tak bagi datang, kita nak datang juga tak? Hmm? Ah, Kenapa? Kenapa tak bagi? Kenapa tak? sebab tuan rumah tak mengizinkan. Memang kena izin tuan rumah lah. Okey. Uh, kalau 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 kita tengah apa nak cakap? Okey, kita datang rumah orang. Lepas tu orang hidang air. Lepas tu air tu dah habis. Kita nak minta air lagi tak? Ah, jangan minta, jangan minta. Kan? Apa yang ada tu kita makan yang itu je. Kita jangan minta. Kecuali dia cakap, meh saya buatkan air lagi. Minum, minum, minum. Itu tak apa. Tapi kalau apa yang dia hidang tu, hari tu ada viral tau. Ada orang tu tunjuk, dia dapat nasi. Dia datang rumah orang. Lepas tu orang tu bagi nasi dengan telur mata. Lepas tu kan, dia cakap, wah aku datang jauh-jauh, kau bagi aku makan ini je. Kan? Elok tak buat macam tu? Dia ambil gambar, lepas tu dia share kat media sosial. Elok tak macam tu? Ah, Tak elok. Kita datang rumah orang. Orang bagi air kosong. Itulah yang kita makan. Kita minum. Jangan minta. Jangan minta. Jangan komplain lah. Datang jauh-jauh dia bagi nasi lauk telur je. Lepas tu ambil gambar share kat media sosial. Mana boleh macam tu? Kalau nak minta air sejuk, yes, minta izin. Minta izin. Kadang dia share apa? Air manis kan. Selalu macam orang tua, macam ustaz ni. Oh, dia share air teh panas. Dia share air Milo panas. Dia share teh tarik. Kadang ustaz kata, saya ni nak jaga kesihatan. Saya tak minum air manis. Boleh tak nak air kosong? Lepas tu tuan rumah tu berkata, boleh, boleh. Kejap-kejap saya pergi ambil air kosong. As simple as that. Kita cakap lah. Minta maaf, bukan tak nak minum, tapi saya tengah diet. Macam tu. Ambil sendiri pun nak minta izin dulu Amy. Minta izin. Mungkin kalau tempat yang rumah saudara yang kita dah biasa datang, mungkin dia okey, tapi minta izin lah. Masuk dapur kejap nak ambil air. Macam tu. Nanti makcik tu kata, pergi je lah ambil sendiri macam tak biasa. Tu biasalah. Tapi sebagai orang Islam, kita kena meminta izin. Meminta izin. Okey, kalau kita datang rumah orang kita dah janji dah. Mak ayah kita kata, nak datang ni lepas
dalam pukul 10 pagi. Contoh hari Sabtu kan. Hari Sabtu. 10 pagi nak datang. Okay, fine. Okay, kita pun datang rumah dia dalam lebih kurang pukul 10 macam tu. And then kita tekan loceng. Ding dong. Sekali. Tak ada orang buka pintu. Tekan sekali lagi. Ding dong. Dua kali. Tak ada orang buka. And then kita tekan kali ketiga. Ding dong. Tak ada orang buka. Apa kita akan buat? Kita nak tunggu ke kita nak balik? Tunggu. Tunggu ke nak balik? Dah janji dah ni. Okey. Secara Telefonnya. ya, kan biasanya adab seorang Muslim, kita datang rumah orang, kita bagi salam, 3 kali bagi salam, 3 kali ketuk pintu, 3 kali tekan ding-dong, kita balik. Biasanya lah, kan. Adab secara umum dia ialah kita balik. Tapi, biasanya bila dah berjanji, maksudnya memang confirm kena ada lah kan. Tetapi, maksudnya kenapa kita kena balik? Sebab itu adalah adab. Maksudnya kita tak ada izin untuk masuk rumah tu. Tuan rumah tak bagi. So kita kena jaga hormat. Itu rumah dia. Kita kena hormat lah. Oh mungkin dia tak bersedia kot. Yes, sebelum ni kata confirm datang. Tapi tiba-tiba dia tak jadi datang. Tak berani. Tak nak buka pintu. Oh okey lah. So kita balik lah. Kita jangan paksa dia. Kita ketuk. Weh buka buka. Tekan ding 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 10 kali 20 kali kan. Tak nak lah macam tu. Kecuali lah memang kecemasan tak apalah. Tapi memang kalau nak datang nak ziarah, nak sembang semua. Kalau dia tak buka dah lah. Tak buka dah lah. Tetapi biasanya yang berlaku ialah kita kena jadi bijak sikit lah kan. Jadi bijak sikit lah. Kalau tekan 3 kali kita kena balik. So kita tekan sekali. Ding. Kita tunggulah dulu. Jangan terus tekan kali kedua, kali ketiga. Kita tunggu kejap. Mungkin dia tengah nak pakai tudung ke. Tengah nak dalam bilik air ke. Tengah solat sunat ke. Kita biar dulu. Ding yang pertama kita biar. Biar je. Ataupun kita call dulu. Kadang-kadang okay, call dah sampai dah ni. Macam tu kan. So, mungkin dia akan buka selepas seminit, selepas 2 minit. Dia dah pakai tudung, dia dah pakai baju apa semua. Baru dia buka pintu. Dia dah basuh muka kan. Mungkin dia tertidur ke waktu tu kan. Janganlah terus datang, terus tekan, tekan, tekan. Dah 3 kali kita kena balik sebenarnya. Tapi kita bagi peluang dekat tuan rumah untuk buka pintu. Bagi dia masa untuk yelah, selesaikan urusan dia. Dia bersedia pakai baju yang sopan, menutup aurat. Baru dia buka pintu. Okey. Adab menziarahi orang sakit. Ini yang keempat. Oh, dah nak pukul 9. Ada lagi masa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Raddus salam wa iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatud da'wah wa tashmitul 'atis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5. Apa maksud hak muslim ke atas muslim? Faham tak ayat tu? Hak muslim ke atas muslim. Maksud dia, uh, ustaz ni ada hak yang perlu dipenuhi. Iaitu, kalau ustaz bagi salam, orang yang dengar salam ustaz tu dia kena balas balik. Itu hak ustaz. Faham tak maksud dia macam tu? Itu maksud hak dia. Contoh kalau ustaz sakit, kan? Kalau ustaz sakit, orang lain kena ziarah ustaz. Itu hak ustaz. Ustaz perlu diziarahi. Itu hak seorang muslim. Kalau ustaz bersin aja. Acum kan, bersin. Orang yang dengar sekeliling ustaz dia kena balas balik. Dia kata, yarhamkallah. Kan? Allah merahmati kamu. Itu hak ustaz. Itu hak ustaz. Itu maksud hak muslim. Selagi mana dia orang Islam, bila dia sakit, kita kena ziarah dia. Kita kena tunaikan hak dia. Itu hak dia. Hak ni maksud dia apa? Dia layak untuk dapat. Yes. Dia layak untuk. Memang dia punya. Contohlah macam anak kan. Hak seorang anak ialah disayangi oleh ibu bapa. Itu hak dia sebab dia seorang anak. Mak ayah mesti sayang dia. Sebab itu hak dia. Okey, apa hak seorang ayah daripada anak? Mestilah anak tadi ni mestilah tunaikan hak ayah iaitu
hormat ayah. Kalau ayah kata Sofia, terus datang. Ya Abi, terus datang. Kalau kata Sofia ambilkan air untuk Abi. Kan? So anak kena tunaikan hak si ayah. Baik Abi, Sofia pun pergi ambil air kat dapur. Macam tu lah contoh lah kan. So itu hak. Macam ibu kita. Apa hak seorang ibu? Hak dia. Hak dia ni maksud dia kita kena tunaikan hak dia. Contoh bila mak kita kata, oi sakitlah kepala pening. Kita pun kena tolong dia. Picit kepala mak kita. Itu hak dia. Itu hak seorang ibu. Contoh lagi, hak seorang ibu lah kita kena doa kat ibu. Bila kita hari lahir kita kan, kita hari birthday kita, kita kena jumpa mak kita kena salam, kita kena peluk mak kita, cakap, Ibu, Emak, Umi, terima kasih lahirkan Sofia, terima kasih lahirkan Amy, terima kasih lahirkan Anas. Sayang ibu, sayang mak. Macam tu, itu hak seorang ibu. Dia kena disayangi oleh anak dia. Itu masuk hak. Jadi, cikgu. Apa hak seorang cikgu? Hak seorang cikgu adalah bila cikgu kata, baca buku ni, buat kerja sekolah. Jadi anak murid kena apa? Kena tunaikanlah hak cikgu tu. Aku kena siapkan kerja sekolah yang cikgu suruh ni. Cikgu kata, okey, sapu sampah dalam kelas. Jadi kita kena taatlah cakap cikgu. Itu adalah hak seorang cikgu. Okey, Ustaz tengok bahagian komen. Kadang-kadang kita datang rumah orang tu, orang akan cakap janganlah malu-malu buat ceramah sendiri. Nak buat macam mana? Buat je tapi jangan lebih. And still kena ask kalau nak something. Yes, betul Sumayyah dan juga Amy. Kalau mak kata nak anak straight A UPKK. Jadi kalau kita tak dapat, kita nak buat apa? Kena bagi dapat lah. Kenapa kita fikir kalau kita tak dapat? Itu namanya negative thinking Fisyakal. Itu namanya negative thinking. Kita kena yakin kita boleh buat. Mak ayah kita nak kita usaha. Bukanlah nak A tu sangat. Straight A tu untuk kita sebenarnya, bukan untuk mak ayah kita. Kan ada kisah orang sebut, oh ayah nak anak ayah jadi doktor. Kan? Kalau tak jadi doktor, ayah sedih. So anak ni pun belajar, belajar, belajar. Dia tak nak jadi doktor tapi dia belajar, belajar, belajar. Dapat sijil. Dapat sijil, tunjuk ke ayah dia. Ayah, nah ambil sijil doktor. Lepas tu dia tak nak kerja doktor pun. Tapi dia dah percaya dapatkan sijil. Tak nak lah pula. Macam tu kan. Kan? So kita kena tunaikanlah hasrat mak ayah kita. Ha. Kat mana dah Ustaz Malal. Okey, nak cerita tentang hak. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim. Kalau seorang muslim tu bagi salam kat kita, kita kena balas salam dia. Kan? Cakap waalaikumsalam. Macam tu. Kalau orang muslim depan kita, dia bersin. Acum. Apa kita kena buat? Dia kata Alhamdulillah. Lepas tu kita balas balik. Yarhamkallah. Kan? Kita balas balik. Okey, dalam hadis ni Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima perkara Ni dalam hadis ni lah, ada banyak lagi hak muslim sebenarnya. Tapi dalam hadis ni ada lima. Yang pertama, menjawab salam. Kalau orang bagi salam kat kita, kita kena wajib balas balik. Yang kedua, mengunjungi yang sakit. Ada orang dia tak suka ziarah orang sakit, betul tak? Kita dah sihat. Tiba-tiba tengok orang sakit, kita kena pergi ziarah ke? Kita kena ziarah ke? Kena ziarah. Cuba bayangkan kalau kita sakit. Kita sakit, tiba-tiba kawan baik kita ziarah. Weh, terima kasih kau datang tengok aku sakit. Aku bosan duduk rumah sebenarnya. Kau datang ziarah, aku happy sangat. Nampak tak? Kalau dia nak diziarahi, okey, minta izin lah dulu. Tapi kalau dia kata, saya tidak menerima sebarang lawatan sekarang ni. Saya tak nak menerima tetamu sebab saya sakit sangat. Saya nak masa bertenang. Macam tu tak apalah. Kalau doktor tak bagi ziarah tu tak apalah. Itu doktor yang tak bagi. Bukan kita yang tak nak datang. Okey, jadi, weh, apa benda ni? Ustaz kalau non-Muslim bagi salam nak jawab apa? Tak payah jawab apa-apa. Tak payah jawab apa-apa. uh, Jawab salam, mengunjungi yang sakit, mengikuti pengebumian. Kalau dia meninggal, hak kawan kita, hak saudara Muslim, kalau dia meninggal, kita kena ziarah dia waktu dia meninggal.
Dan kita kena solat jenazah dia dan kita iring dia sampai ke kubur. Kalau kita mampu, kalau kita ada masa. Contoh macam ustaz, kawan ustaz meninggal hari itu, ustaz pergi ziarah dia. Hari bekerja ustaz kena masuk office, ada meeting, dia bercakap, minta maaf saya ada kecemasan. Kawan saya meninggal dunia dekat Seremban, saya nak ziarah dia. Jadi kawan ustaz kat office, tak apa, pergi ziarah dia. Jadi ustaz nak tunaikan hak sahabat ustaz yang dah meninggal ni, hak dia adalah ustaz kena ziarah dia. Dia dah meninggal. Walaupun dia dah meninggal, still ada hak ke atas kita. Okay? Memenuhi undangan. Memenuhi undangan ni maksudnya kalau dia jemput datang. Contoh, datanglah rumah aku buat makan-makan. Kenduri doa selamat. Kalau dia ajak kita lah. Lepas tu kita pun kata apa? Kita kena terima lah ni. Hadis ni kata kita kena datang. Memenuhi jemputan dia. Tapi kalau kita ada masalah. Contoh kita kata ada jadual lain. Oh, saya pergi pertandingan maraton lah dekat Pulau Pinang. Tak dapat nak pergi lah. Dah plan lama dah ni. Minta maaf je lah. Minta maaf ya. Tak dapat nak pergi. Nak pergi sangat-sangat ni. Nak ziarah pergi rumah hang ni. Tapi dah ada jadual lain. Nak pergi maraton. Contoh. Okey. Kita bayangkan kita buat makan-makan, kita ajak kawan kita. Lepas tu kawan kita kata, tak nak datang ah. Tak nak ah, tak best lah tahu rumah kau. Kita kecil hati kan. Sebab tu Nabi kata, kalau orang ajak kita, kita kena pergi. Tapi kalau kita tak mampu, cakaplah minta maaf, tak dapat datang, tak ada orang nak hantar. Minta maaf, macam tu. Kena boleh lah. Okey, yang kelima, mendoakan orang yang bersin. Yang Ustaz cakap dah bersin. Kalau bersin, cum. Alhamdulillah, orang yang bersin kena cakap Alhamdulillah. Kan? Lepas tu orang yang dengar tu kata, Yarhamkallah. Lepas tu kita balas balik, Yahdikumullah. Lepas tu balas balik, Wa yuslihu balakum. Kan? Lepas tu kita, syukran. Lepas tu, afwan. Macam tu lah. Berbalas-balas. Hmm. Okey. Belum. Kenapa? Nak buat juga. Capek lah. Alright, seterusnya. Adab mencari orang sakit, pilih masa yang sesuai mengikut masa yang ditetapkan jika di hospital. Mengikut peraturan hospital, mendoakan pesakit cepat sembuh, membawa buah tangan tangan ketika ziarah, memberikan kata-kata semangat kepada pesakit, menjaga tingkah laku, memperlihatkan keprihatinan dan kasih sayang pesakit, membantu pesakit dari sudut keperluan. Kadang kita selit duit, ambil sampul, kita salam, nah ambil sedikit buah tangan, ada duit sikit, kita bagi dia. Kenapa kita kena ziarah orang sakit kan? Ada hikmah dia tau. Sebenarnya orang yang sakit ni, dia dekat dengan Allah Ta'ala tau. Waktu kita sakit, kita macam, dia akan rapat dengan Allah Ta'ala. Dia kata, Ya Allah, sembuhkanlah aku. Maksudnya dia rapat dengan Allah Ta'ala. Malaikat pun dapat dengan dia. So, bila kita ziarah dia, waktu tu, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Memang, suasana tu macam, bila orang sakit, mana ada dia buat maksiat, mana dia ni, dia pasal Al-Quran, dia berzikir, sebab dia ingat Allah Ta'ala bila dia sakit. Macam tu. Ha. Kita kena bagi buat tangan supaya dia happy kan? Ha. Jadi kalau dia tu hilang tangan, lepas tu kita bagi buah kata nak buah tangan, so dia kecil hati. Sofia, buah tangan tu adalah istilah, Sofia. Dia kata nak buah tangan sikit, so dia kecil hati. Tak payah kecil hati sangat lah. Kalau Mana ada. Okey, doa untuk orang yang sakit. Allahumma rabbin nas azhibil ba's. Ashfihi ishfiha. Wa anta syafi la shifa'a illa shifa'uk. Shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah Tuhan, semua manusia hilangkanlah kesusahan dan berilah dia kesembuhan. Engkau yang maha menyembuhkan. Tiada kesembuhan melainkan daripadamu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ustaz, Ya, silakan. kalau macam doa dari ni tu aku fikir. Macam mana? Kalau doa dari dalil tu keluar aku fikir nanti.
Ustaz tak tahu. Ustaz tak tahu. Cakap je Allahumma syafi. Ustaz kalau jumpa orang sakit, apa kata? Allahumma syafi, moga Allah Ta'ala sembuhkan. Bahasa Melayu pun tak apa. Kalau dia tanya, apakah doa untuk orang yang sakit? Kita boleh, ya Allah sembuhkanlah kawan aku ni. Macam tu je. Itu je doa untuk orang sakit. Apa masalah? Jauh. Ha? Kan macam dia dekat Kelantan, kita kat KL. So kita doa tu. Boleh ke? Boleh kita doa untuk orang Jawa. Macam kita doa untuk orang Palestin. Ya Allah, menangkanlah orang Palestin ke atas orang Israel. Kita kat Malaysia, Palestin kat Palestin jauh. Doa je. Sebab yang mendengar Allah Ta'ala yang memakbulkan doa kita. Bukannya kita cakap, Ya Allah, kita jerit kuat-kuat supaya orang Palestin dengar. Mana boleh macam tu. Tak ada, tak, tak ada masalah. Okey, larangan ketika menziarahi orang sakit. Apa yang tak boleh? Contoh. Kawan kita tu luka tau. Luka kan. Ataupun, lepas tu kita cakap kat dia, weh, hari tu kan, ada kawan aku seorang macam kau ke luka kan. Lepas sehari tu dia meninggal weh. Memang, weh, apa hal? Macam tu tak elok cakap macam tu. Ustaz ada kawan itu tau. Dia setahun tau dia sakit kanser. Kanser perut. Kat dalam perut dia. Memang sedih lah. Lagi kali dia meninggal tau. Selepas tahun dia sakit tu dia meninggal. Waktu tu kan. Weh, memang sedih lah. Memang sedih lah. Memang orang cakap lah. Biasalah memang kita ziarah orang kita kata. Ni dah kanser stage 4 dah ni kan. Kan? Biasanya kalau dah stage 4 ni memang meninggal lah kan. Kita sembang macam tu, jangan cakap benda tu depan dia. Sedih lah dia. Sembang belakang-belakang lah kan. Kata, kawan aku hari tu macam ni lah kan. Lepas tu lepas minggu dia meninggal jangan cakap macam tu depan dia. Kesian kat dia kan. Boleh jadi dia sembuh lepas tu kan. Jangan cakap macam tu kan. Jangan cakap. Jangan. Tak elok. Tak elok. Tak. Kena cakap lah. Ya Allah, sembuhkanlah. Satu lagi jangan cakap macam ni tau. Oh, contoh kita ziarah kawan kita kan. Lepas tu dia sakit tau. Lepas tu cakap kat dia. Itulah. Mungkin ni Allah Ta'ala nak bagi kifarah dosa banyak sangat ni. Kan? Ni dosa banyak ni Allah Ta'ala bagi sakit ni. Kan? Supaya nanti akhirat nanti dah tak ada dosa dah. Sebab dah Allah Ta'ala dah ganti dah dosa tu dekat dunia. Kita janganlah beri tazkirah macam tu. Kecil lah hati dia kata. Okay aku banyak dosa. Kau tak banyak dosa. Dia tak boleh cakap macam tu. Dia kena macam ni tau. Dia kena macam uh, boleh lah. Tengok keadaan lah. Tengok keadaan. Dia kata mungkin dia nangis sangat kan. Dia macam tak apa. InsyaAllah ada hikmah dia. Macam tu lah. Cakap macam tu. Kita pujuk dia. Tenangkan hati dia. Janganlah cakap. Itulah kau. Ni dosa kau dengan mak ayah kau ni. Kau sakitkan hati mak kau sebab tu. Kau sakit. Kau kena taubat tau. Semua kan. Ni kau dosa banyak sangat. Jangan. Sedih kawan tu. Nangis dia. Okay? Larangan ketika menziarahi orang sakit. Ziarah pada masa yang tidak sesuai. Ziarah terlalu lama menimbulkan kerisauan kepada pesakit dan keluarga. Berkelakuan tidak sopan. Makan makanan pesakit. Ya Allah. Mengganggu keselesaan pesakit dan pesakit-pesakit lain. Berbual perkara yang tidak berfaedah. Apa masalah? Mengganggu doktor dan petugas melaksanakan tugas mereka. So itu larangan Dan kelebihan beradab ketika menziarahi orang sakit memupuk rasa syukur dan nikmat kesihatan. Dengan nikmat kesihatan, hati pesakit menjadi lapang, penderitaan pesakit berkurang, melahirkan sifat prihatin kepada orang sakit, memupuk sifat tolong-menolong. Hubungan hubungan dengan pesakit semakin erat, mendapat rahmat Allah. Kalau kita ziarah kawan kita waktu dia sakit, nanti dia akan ingat kita tahu. Nanti dia kata, bila dia dah sihat, dia keluar hospital, dia kata, weh, hari tu kau ziarah aku, terima kasih kau baik ziarah aku kan. Macam tu lah yang kita nak. Hubungan tu jadi rapat. Akibat tidak, contoh, contoh buah tangan yang tidak sesuai diberikan kepada orang sakit. Makanan yang berbau kuat seperti durian di hospital. Makanan yang sangat berminyak, makanan yang menjadi
yang menjadi pantang pesakit-pesakit tertentu, air berkarbonat, makanan ringan, makanan segera, makanan yang sangat pedas. So janganlah bawa keropok, janganlah bawa dah I guess orang sakit dia tak boleh makan-makan macam tu. Itu untuk orang yang sihat. Orang sakit minum air kosong, air apa lagi? Air Maggi Maggi tak boleh, Maggi tak boleh Zafran. Yelah selalu orang bawa buah kan sebab an apple a day keeps the doctor away kan. Sebiji sehari makan buah apple nanti dia sihat lah kan. So dia tak perlukan doktor lagi dah. Itu pepatah orang putih. Akibat tidak mengamalkan adab ketika menzahari orang sakit, nikmat sihat disia-siakan. Pesakit berasa tidak dihormati dan dihargai. Perasaan pesakit dan keluarganya terguris. Pesakit menjadi tidak selesa. Membentuk sikap pentingkan diri sendiri. Orang lain memandang hina. Maruah diri sendiri tercemar. Ha. Okey, habis dah. Adab menziarahi orang sakit. Soalan. Jarak jarak Lepas tu? tidak jarak, so tak kisah. Tak apalah, tak kisah, tak apa. Dia ziarah ni hak orang Islam. Kalau kita ada masa, kita ziarah. Kalau tak ada masa, nak buat macam mana? Okey? Ashraf Wajdi tunggu esok kalau datang. Alright, seterusnya. Dah habis dah tajuk yang keempat, menziarahi orang yang sakit. Habis. Terima kasih banyak-banyak.